kita nak garam kunyit ayam ya. Kita buka api, kita nak goreng ayam ya. Kita bubur minyak. Minyak dah panas. So, kita goreng ayam ya. Okay, sementara kita nak tunggu ayam kita masak, kita potong carrot dulu. Perhiasan, okey. Suka hati kita lah nak potong macam mana. Saya potong macam ni panjang-panjang. Ni sekarang kita potong halus. Ni kita hiris-hiris ya. Ni kita potong bawang. Dan kita potong cili. Kita hiris ya. Inilah bahan-bahan aksesori untuk ayam goreng kunyit. Okey, bawang besar, carrot yang telah dihiris, halia telah dihiris, cili merah dihiris. Okey, kita masukkan semua ke dalam ayam goreng kunyit nanti. Okey, ayam kita dah masak, dah garing, so kita boleh angkat. Okey, kita boleh angkat. Ayam goreng kunyit ni kalau makan dengan nasi panas sedap tau. Menu simple. Anak-anak pun suka. Okey. Okey, sekarang kita masukkan carrot. Sebab carrot ni keras, kita masukkan dulu.
Okey. Buka dulu api, okey. Dan kita masukkan halia. Miri sampai nak bau sikit. Okey. Okey. Dan kita masukkan ayam kita tadi. Okey. Gaul-gaul. Kalau nak tambah minyak boleh tambah ya, tapi saya rasa cukuplah, berpatutan dengan ayam saya ni. Kemudian kita masukkan perencah sedap. Sebab tadi saya dah masukkan garam dengan kunyit, so saya masukkan perencah sedap. Saya biasa pakai senduk ya, sebab senang nak ambil dia punya minyak nanti bila nak seduk, bila dah siap kan. Okey, sekarang ni ayam kita pun dah sebab. Okey, sekarang ni sayur kita, carrot kita pun dah agak-agak empuk. Kita masukkan bawang besar ya. Okey, masuklah sekali dengan cili-cili. Okey, kita gaul. Cantik kan? Ini aksesori saya yang ada dalam rumah saja. Dia bubur ya. Saya apa yang ada tu. Nak masukkan kobe, bunga pun boleh. Terpulang anda lah kayu apa yang anda nak. Kacang buncis pun boleh. Tapi saya cukuplah dengan bawang besar, cili merah dan juga carrot. Okey, kacau-kacau. Kacau. Kalau nak kuning lagi boleh tambah kunyit ya. Okey. Inilah dia ayam goreng kunyit saya. Nampak menarik kan? Okey, ayam goreng kunyit saya dah siap. Okey. Tara, jom kita hidang. Okey, ayam goreng kunyit kita dah siap. Makan dengan nasi panas-panas.